sampai ke desa. Roda berputar berhenti. Setiap bas ada kisahnya. Bawa kenangan, bawa memori. Dari KL sampai ke negeri Perak. Roda berpusing setiap hari. Dunia bas kita kongsi. Ini minat bukan mimpi. Start engine bunyi padu. Review semua tak kira jenis. Dari lama sampai yang baru. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang. Lepas pangeran di jalan. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Setiap perjalanan ada makna. Legasi bas Malaysia. Untuk semua pecinta bas Malaysia. Marararararara, yeah. Marararararara, yeah. Marararararara, yeah. Yeah, best persiaran bawah. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita guys. So Alhamdulillah hari ni dia berada di Essential Coachwork bagi meraihkan dua buah bas baru Altavina Express versi MAN 1930 yang akan meluncur keluar sebentar saja lagi. So sekarang jam lebih kurang pukul 1.05 tengah hari. Matahari panas terik mancar kat luar tu. Kita buat review daripada dalam tu, dari dalam bas dahulu guys. So ada dua buah bas yang akan keluar pada hari ini. Setiap bas membawa 27 penumpang sahaja. Dan inilah fabrik untuk bas yang bernombor pendaftaran VNX, kata silap saya. Sekejap lagi kita tengok balik bahagian luarannya. So seat yang selesa, seat yang dibuat oleh Damrong Seat Group. Yang ada chop ni, ada Essential Coach kat sini seat yang berwarna coklat hitam yang tertulis Altavina di setiap tempat duduk. Nah ini dia benda yang paling penting sekarang. Tali pinggang keledar berada di sini. USB charger port berada di sini. Cup holder berada di sini. Handrest yang boleh tarik atas, tarik bawah. Ini dia pintu kecemasan lah untuk bas yang dibuat oleh Essential Coachwork ini. So untuk bahagian interior, tak ada lagi compartment dekat atas, tapi ada lampu RGB, lampu yang boleh bertukar-tukar warna. Ini dah lubang aircon, ada lampu reading light, boleh on off. Dan saya tengok ruang dia besar, luas. Nampak? Yang ni tempat merehatkan betis, leg rest. Yang ni dah. Satu lagi untuk merehatkan kaki anda. Tersedia lengkap semua, cuma gunakan dengan sebaiknya lah. Jangan guna kasar-kasar, lembut-lembut saja. Sebab orang kata kita berkongsi dengan orang lain ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Altavina Express. So 27 penumpang sahaja. Susunan seat dalam bas ni 2 tambah 1 yang sangat-sangat selesa untuk perjalanan anda merentas sepadan negara daripada Malaysia ke Singapura. So bas ni dilengkapi dengan televisyen. Jam tak betul, kena betul kan. Sekarang baru 1:10 belum 2 minit lagi. Okay, so kita menjengah ke bahagian tempat duduk pemandu. Kita tengok mungkin ada beberapa perubahan. So untuk model DA series kali ni, untuk chassis man, kita tengok dia punya dashboard agak berlainan sedikit daripada dashboard yang digunakan sebelum ni untuk The Art Series, untuk model Scania, untuk model Hino dan juga U-Turn dan sebagainya. So inilah dia steering, panel meter untuk MAN ini. So seperti biasa, abang driver untuk mana tahniah abang dapat bas baru. So kita sambung review kita. Seperti biasa, ini adalah merupakan trademark untuk Art Series. Pastinya akan ada welcome light yang berwarna biru ketika anda menaiki bas ini. So inilah feature-feature yang ada di dalam bas yang terbaru, bas yang dikeluarkan oleh Essential Coachwork. Manakala ini pula tempat rehat untuk pemandu bas versi MAN. Untuk unit yang pertama kita review ni, bas yang bernombor pendaftaran VLX 8881. So corak dia putih, hitam, biru. So nampak ringkap MAN ni, ori ni, ori. So lagi supaya sekejap lagi kita tengok. So ini tin Milo boleh katakan tin Milo lah untuk bahagian belakang. Corak untuk Altavina Express pada kali ini putih, hitam, biru. Kita menjengah bahagian belakang pula untuk VLX 8881. So kalau kita tengok kedua-dua buah bas ni
corak dia sama sahaja. Yang cuma membezakan nombor pendaftaran sahaja. Untuk bahagian dalaman kejap lagi kita tengok sama ada sama ataupun tak. Alright. So bahagian belakang simple sahaja. Tak ada nombor telefon, tak ada laman web, cuma tertulis Eltabina. Ada laman web ada eltabinaexpress.com dan ni dia emblem untuk Diak dan MAN, MAN, mantap. So alalang kita dah keluar ni, kita menyengah terus. Yang ini VLX 8881 unit pertama dan ini unit yang kedua VNE 8882. So yang tadi tu 8881 dan ini pula 8882 guys. So inilah dia bahagian belakang dan juga sisi untuk bas yang terbaru dalam keluarga Eltabina Express. Saya rasa ini antara unit yang terawal menggunakan chassis MAN di atas body Diak Series A 20S HD. Kalau kita tengok muka hadapan pula untuk MAN, versi MAN ni, saya rasa kalau untuk Eltabina dia mesti ada kelainan lah. Kalau perhati betul-betul bahagian hadapan tu dekat emblem MAN tu, ada yang tak ada. Ada yang tak ada kan. Nak tunjuk contoh, kita boleh tengok ni lah bas mutiara tu. Nampak? Bas tu. So nampak dia ada kosong. Kalau ikutkan dia biasa, dia ada tulis SHL Coachwork, dia ada lengkuk kat bahagian bawah dekat sinilah MAN tu. So inilah special untuk bas yang dibuat oleh SHL untuk Eltabina Express. So sekarang yuk berada di bahagian hadapan tu dia ada tertulis basket dan juga logo. So ramai yang mungkin tanya kenapa Yuk selalu sebut basket Berhad kan. SHL Coachwork bersamaan dengan basket Berhad. So ni tu dia basket Berhad dash SHL Coachwork.